Jawatan Pembantu Operasi Lobi di awal Kupras. Okey, benda penting juga kita hari ini ialah Encik Omar sebagai pengurus operasi dan Encik Wana iaitu penyedia lobi. Sebelum kita mula, saya ingin memberi sedikit taklimat. Calon akan dipermulakan seorang demi seorang. Jadi dan setiap sesi akan mengambil masa lebih daripada 10 minit. Saya harap semua calon bersedia. Cik Omar dan Cik Wana, boleh kita mulakan? Boleh. Baik, terima kasih Najla. Boleh tolong panggilkan calon tamu Nurul Amisha? Baik. Hai, saya ingin panggil calon pertama Nurul Amisha. Sudah masuk ke bilik ini sekarang. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Sila kenalkan diri dan sedikit latar belakang awak. Nama saya Nurul Amisha binti Azmin. Saya berumur 20 tahun dan saya berasal daripada Ulu Kira Johor. Dan mempunyai pengalaman kerja kedai lobi selama setahun. Saya berminat untuk bekerja di awal enterprise kerana saya suka kerja yang melibatkan operasi dan perkhidmatan pelanggan. Bagus Anisha. Dalam kerja lobi, kadang-kadang pelanggan komplain tentang pakaian rosak. Apa tindakan awak kalau situasi itu akan berlaku? Saya akan minta maaf kepada pelanggan. Saya maksud mula proses cucian dan laporan kepada penyedia supaya kita dapat selesaikan dengan cara yang baik. Baik, terima kasih Nurul Amisha. Itu sahaja untuk sesi kali ini. Apa-apa nanti akan dimaklumkan oleh pihak HR. Terima kasih tuan dan puan. Ini resume saya. Baik. Baik, sekarang kita sediakan bakal untuk setiap calon berdasarkan kriteria penampilan, komunikasi, pengalaman dan pengetahuan kerja. Saya dari Anisha 85 markah dan Syafira 60 markah. Cik apa? Baik, saya setuju. Saya rasa Amisha sesuai untuk membantu operasi lobi. Okey, baik. Saya akan hasilkan surat pelantikan untuk Amisha dan sediakan 2 orang maklumat pekerja untuk isi. Baik, terima kasih semua. Semoga calon yang kita pilih ini dapat membantu operasi lobi dengan lebih efisien. Terima kasih semua. Okey, sama. Alhamdulillah.